Assalamualaikum. Hari ni saya nak tunjuk macam mana kita nak menjual menggunakan personal profile. Okey. Katakanlah ini Nurul Ain ni, ini profile anda lah. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu, tak semestinya kita kena menjual di medium online ni. Kita boleh juga menjual sebagai dropship. Anda juga boleh menjual di contohnya dekat saudara mara, dekat kawan-kawan office, kawan-kawan cikgu, kan? Ataupun siapa-siapa je lah yang online tu, kan? Tapi kalau anda nak berniaga online, ini salah satu caranya lah. Anda boleh post dekat Facebook personal anda lah. Okay. Sekarang ni saya tunjuk contoh. Ini guna personal profile. Okay. Satu lagi, di personal profile ni anda tak boleh terlampau hard sell. Anda kena soft sell. Di mana maksudnya anda tak boleh nampak sangat macam anda menjual. Anda kena more kepada konsep sharing lah. Contoh ayat contoh ayat hard sell. Tunjuk contoh tu. Siapa nak provide? Murah, mari beli. Itu contoh Lepas tu kita masuk gambar. Ini contoh kita hard sell lah. Siapa nak provide murah mari beli. Kemungkinan tak ada orang akan beli lah. Tapi kita guna konsep soft sell di mana ibarat kita sharing. Kita bagi result dia. Contoh contoh saya boleh tunjuk. Saya dah siap lah. Dah siap. Anda cuma tinggal copy paste je lah. Sebab kalau nak tulis daripada awal makan masa juga. Ini satu contoh yang konsep sharing lah. Okay. Kalau anda lelaki, anda nak jual produk perempuan, saya sarankan anda guna gambar perempuan dan profil perempuan. Elok buat akaun baru lah. Sebab kalau anda lelaki, anda jual produk perempuan, sebab kemungkinan orang takkan beli daripada anda. Mungkin kalau dia minat, dia akan beli dengan orang lain. Sebab perempuan ni dia ada satu sifat, dia suka bercerita. Sebelum dia nak beli, dia nak tanya macam-macam. Dia nak cerita masalah dia, I punya ni, I punya tu kan. Dia lebih suka bersembang dengan perempuan. Jadi kalau anda nak jual barang perempuan, saya sarankan gunalah akaun perempuan. Okay. Ni contoh yang kita boleh guna. Dulu lepas bersalin, Data terus naik badan lah, jeragat lah, tona pun tak sekata. Lepas pakai sepuluh terus berubah Data. Percaya tak kalau cakap Data ni nampak orang nak? Tak perlu nak mamah sebenarnya cantik. Jom wasal laju Aisyah Rasulullah. Ini contoh yang anda boleh guna lah untuk strategi soft sell. Lepas tu, siapa nak tahu? Kita cerita. Lepas tu tinggal nombor telefon ke. Okay. Lepas tu jangan lupa masukkan gambar sekali. Pilih gambar orang pegang produk ke, ataupun anda sendiri yang pegang produk tu ke, lagi bagus. Okay. Kalau anda tak pernah guna produk tu, anda boleh guna benda macam ni lah. Anda boleh guna third party punya testimoni lah. Okay. Tapi kalau anda sendiri dah guna produk tu, anda boleh ceritalah, saya semalam dah try provide ni. Mula-mula tak percaya, mula-mula ingat mahal. Tapi lepas dah cuba-cuba, punya macam ni. Tak pernah lagi saya jumpa produk yang apa nama, yang spray bawah lidah contohnya kan. Anda boleh cerita keunikan produk ni. Provide ni adalah dia spray bawah lidah. Itu adalah satu kelebihan yang anda boleh cerita juga pada kawan-kawan anda. Mungkin yang lain tu dia kena sapu, dia kena pakai, dia kena telan ubat. Yang ni spray bawah lidah. Dia satu keunikan kat situ, anda boleh cerita juga. Okay, apa tadi nak cerita tadi? Macam tu lah. Lagi satu, dekat sini nampak kita tak letak harga. Kenapa kita tak letak harga dekat sini? Adalah sebab kita nak orang WhatsApp kita dulu. Sebab apa? Bila kita terus letak harga, dia dah tengok macam kita nak kena bagi tahu nilai dulu sebelum dia baru tahu harga. Skrip tu kita akan bagilah nanti, kita akan bagi nanti. Anda boleh cari dalam grup tu, kita ada bagi skrip juga. Lepas kita terangkan nilai, baru kita bagi tahu harga. Ada psikologi dia dekat situ. Kalau kita terus bagi tahu harga, dia akan terus buat judgement bahawa ini mahal.
Dia tak tahu pun apa kelebihan produk, apa manfaat produk, siapa yang dah pakai, berapa ramai, feedback bagus. Dia tak tahu pun. Dia dah tengok harga, dia dah terus block. Ni mahal. Faham tak? Jadi sebab itulah tak kisahlah di personal profile ke, di group ke ataupun di Facebook ads sekalipun, jangan letak harga. Nak tahu harga, main PM direct atau main WhatsApp direct. Okay? Okay. Apa lagi? Setakat ni yang tu je lah. Satu lagi, bila anda nak buat, anda tak semestinya kena ikut apa yang saya tulis ni. Anda boleh buat ayat sendiri. Bila anda nak buat ayat tu, anda tak perlu fikir panjang-panjang, tak perlu nak fikir strategi, kena cari yang lain. Anda boleh reka sendiri je. Yang penting message yang anda nak sampaikan tu, diorang nampak apa yang anda nak sampaikan. Anda kena letak diri anda di dalam customer punya persepsi. Anda anggapkan anda pelanggan. Apa yang anda nak sebagai pelanggan. Contoh pelanggan suka free gift. Dekat sini, dekat Pro kita ada bagi free gift. Percuma sabun, whitening dan scar. Apa lagi? Free postage. Ini contoh-contoh benda yang orang minat. Kalau anda sebagai pelanggan, anda pun minat. Jadi anda kena masukkan sekali benda ni di dalam anda punya ayat iklan. Okey. Jadi setakat tu itu saja daripada saya. Kalau anda nak, ni caranya anda nak menjual di personal profile. Jadi kalau ada apa-apa nanti kita jumpa lagi di video seterusnya.